Cameron Highlands, Pahang merupakan salah sebuah destinasi pelancongan tanah tinggi yang popular di Malaysia. Cameron Highlands mempunyai keluasan 712 km persegi. Ia terletak pada ketinggian 1829 meter daripada aras laut dan mempunyai suhu di antara 10 hingga 20 darjah Celsius. Cameron Highlands mendapat namanya daripada seorang juruukur Inggeris yang menjumpainya dalam tahun 1885, iaitu William Cameron. Cameron Highlands yang jaraknya kira-kira 200 km dari Kuala Lumpur memiliki banyak lokasi-lokasi menarik untuk dilawati seperti ladang-ladang teh, ladang stroberi, kebun sayur-sayuran, gunung berincang dan sebagainya. Untuk menampung keperluan para pelawat, banyak tempat-tempat penginapan telah dibangunkan di sekitar Cameron Highlands. Rumah resmi kerajaan dan rumah peranginan Persekutuan Cameron Highlands merupakan dua lokasi peranginan yang telah lama dibina di sini. Rumah resmi kerajaan yang terdapat di Cameron Highlands ini hanya dikhususkan untuk sultan-sultan dan kerabat baginda, serta juga untuk kaki tangan kerajaan Great Jusa ke atas. Rumah resmi kerajaan ini mempunyai pelbagai kemudahan seperti ruang tamu, bilik mesyuarat, ruang makan, bilik-bilik tidur, serta ruang dapur yang serba lengkap. Ruang dalam rumah penginapan ini dihias dengan cantik. Pemandangan di sekitar rumah resmi kerajaan ini amat indah dan menarik. Kedudukannya di atas tanah tinggi memberikan pemandangan yang indah di sekitar lokasi tersebut. Di satu lokasi lain yang berhampiran, terdapat kemudahan penginapan untuk para pengunjung yang melawat ke Cameron Highlands. Kemudahan penginapan ini boleh disewa dengan kadar yang berpatutan. Jenis penginapan yang disediakan di sini ialah unit-unit banglo, apartmen, bilik-bilik biasa serta blok asrama. Para pengunjung boleh memilih mana-mana jenis penginapan yang diinginkan. Banglo yang disediakan mempunyai ruang yang luas dan selesa. Ia juga dilengkapi dengan alat pemanas, peti sejuk, siaran televisyen Astro dan juga Wi-Fi. Bilik-bilik tidurnya amat selesa dan cantik. Banglo ini disediakan untuk penginapan dengan kadar sewa yang tidak membebankan. Unit-unit banglo ini dikenali dengan nama Seroja, Teratai dan Dahlia. Dua blok apartmen juga disediakan untuk pengunjung yang diberi nama sebagai Anggrek dan Mawar. Ruang-ruang dalam apartmen ini juga amat selesa. Ia juga dilengkapi dengan alat pemanas, peti sejuk serta siaran televisyen Astro. Kadar sewa yang dikenakan juga tidak tinggi. Untuk kemudahan pengunjung secara berkumpulan pula, 2 unit asrama juga disediakan. Setiap unit asrama boleh menempatkan seramai 30 orang dalam sesuatu masa. Setiap unit asrama juga dilengkapi dengan alat pemanas dan juga peti ais dengan kadar sewa yang berpatutan. Terdapat kemudahan-kemudahan lain yang disediakan oleh rumah peranginan ini untuk keselesaan mereka yang menginap di sini. Dewan kenanga ini dilengkapi dengan alat sistem siar raya dan juga alatan untuk tayangan. Terdapat juga bilik-bilik lain yang sesuai untuk pelbagai program. Sebuah dewan makan juga turut disediakan untuk mereka yang mengadakan sebarang program di sini. Selain daripada itu, terdapat juga kemudahan surau untuk lelaki dan wanita.
Sebuah taman permainan untuk kanak-kanak juga terdapat di sini. Kanak-kanak tentu akan berasa seronok bermain di sini. Sebuah gelanggang untuk badminton dan takraw juga disediakan untuk mereka yang menginap di rumah peranginan ini. Tidak ketinggalan juga kemudahan Wi-Fi untuk mereka yang memerlukan perkhidmatan tersebut. Boleh dikatakan, Rumah Peranginan Persekutuan Cameron Highlands menyediakan pelbagai kemudahan serta layanan mesra kepada pengunjung yang menginap di sini.